Mana? Aku berhati juga, mana dia punya tayar tu? So inilah dia guys, new concept daripada Pro 2 iaitu Pro 2 C2. Tapi kan, apa yang aku nampak dekat sini, dia punya dekat bentuk tu, aku tak rasa ni akan jadi beza. Sebab ini terlalu, apa orang kata, memang agresif lah. Aku rasa benda ni nampak agresif sangat. Sebab tu aku tak rasa ni akan jadi bentuk untuk Pro 2 beza. Tapi kan, bila tengok konsep ni, tak nampak tau. Ni rim ke? Macam tu. Aku dah check tadi, intai-intai sikit. Tak nampak tau tayar. Tapi bentuk macam tu adalah. Mungkinlah ni akan jadi the next product of, bukan beza, mungkin nama kereta Pro 2 yang lain. Kita tengok je nanti. Kalau orang boleh tengok, memang nampak futuristik gila. Ala-ala macam cyberpunk macam tu. Tengoklah sebab kau nampak tak dekat bawah tu dia seakan-akan macam kerusi untuk driver ni dia boleh rotate kan, nampak macam boleh rotate. Yang kami perasan logo Pro 2 pun nampak lain. Lepas tu ada kamera dekat belah bawah ni, dan dia punya headlamp pun ada siap dengan animation. Dan dekat sebelah kiri dan kanan pun ada kamera. Nampak ada kamera. Pada pendapat aku, kalaulah yang design tu akan jadi the next beza, aku rasa tak sesuai sebab memang nampak agresif. Korang rasa macam mana?